Hey, what's up guys? Hari ni aku baru perasan selepas 9 tahun buat video masak, aku tak pernah guna sebenarnya petai dengan tempoyak. Hari ni first day. Kesian kat korang, dah grad syllabus dah habis dah. Petai dengan tempoyak tak guna-guna lagi. Okay, hari ni kita nak buat udang masak tempoyak petai. So korang ambil udang, gaul dengan garam dengan kunyit, lepas tu goreng sampai golden brown macam ni, boleh angkat lah. And then ambil 4 lada besar, 8 cili padi, 1 bawang merah dengan 5 ulas bawang putih. And maybe korang macam perasan, KA asyik chop benda sama je puasa ni. Ya, senang. Sebab 4 bahan ni paling senang ada kat rumah. Okay, lepas tu korang tambah 1 batang serai, tambahkan serbuk kunyit sikit, lepas tu sambung tumis, and masukkan 1/3 kotak kecil santan. Tak perlu banyak, kita just nice macam ni saja. And tambahkan air sikit, lepas tu masukkan dalam 2 helai daun limau purut, setengah cube pati ayam, lepas tu korang tambahlah garam, gula, serbuk perasa secukupnya. Lepas tu kacau-kacau, and then baru kita tambahkan lebih kurang 1 atau 2 sudu tempoyak. Walaupun menu dia nama tempoyak, kalau korang tak ada tempoyak pun tak apa, boleh proses, tak ada masalah lah. And boleh letak 1 sudu tak apa, 2 sudu pun tak apa. And tumis sampai dia pecah minyak macam ni, baru korang masukkan udang yang kita goreng tadi. And last sekali, petai. Taburlah dekat atas, kacau-kacau, siaplah kita punya masakan ni. Nak buat yang berkuah sikit, boleh lebihkan air. Nak yang buat pekat macam ni pun boleh juga. And letaklah pinggan susu cantik macam ni. Alah, macam menu kat Rembayung. Selamat datang ke Rembayung. Tapi bukan, aku tak jual benda ni. Korang kena masak sendiri kat rumah. Okay? Selamat mencuba. Belum habis lagi video, sikit lagi.